Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak pergi cari mentor. Mentor kedai kita dah ada makan. Ada satu mentor tu malam. Lepas tu, tapi sebelum tu kita nak isi minyak dulu. Jom. Okay, kita nak beli mentor macam ni. Tapi kat sini macam tak ada je. Yang ni pun kena beli kan? Yang ni kita beli yang murah je. Saya rasa okey kot. Tak tahu apa beza dia kan. Tak biasa tukar lampu kan. Jom. Dah. Boleh ke? Sama. So dekat Mr. DIY tak ada jual lampu ni. Mungkin kita kena pergi kedai lampu lah. Okay, ada lampu. Okay, kita dah jumpa. Harga dia RM7. Minyak tu RM50 dapat RM60 lebih subsidi. Tapi aku rasa bila isi minyak RM50 dapat 190km je. Gila. Aku rasa macam mahal gila. Ni beli ais ni apa? Hari ni ada promotion Jamuka. Jamuka ni rasa tofu dengan ada almond kat dalam. Hari ni photo stick dapat RM7.9 untuk one scoop. Kita dah buka. Lagi buka dah sempat dah. Okay, dah sampai office. Sekarang bekerja sikit. Tak apalah. Okay, sekarang ni aku tengah buat rutin biasa. Aku tengah bungkus buku. So aku ada meniaga buku juga. Okay, jumpa nanti. Sas. Barang kat Shopee. Kalau suka nak kena di pasar, cili habis. Faham kan kalau Myvi dia tak ada tempat letak handphone. Nak letak kat sini tak muat, nak letak kat sini tak muat. Apa kejadahnya. Okay, kita dekat NSK nak pergi beli cili. Cili api. Oh, sos cili. Cerita dia tadi Kak Ros, kita orang punya tukang masak, dia campur cili hijau sikit sebab dia takut pedas sangat sambal gepuk tu. Ingatkan sikit tapi rupanya sama banyak dengan cili merah. Tapi dia letak banyak sangat. Cili hijau tu jadi cili tu jadi warna kita orang punya sambal jadi macam sambal-sambal belacan. Okay, ni kita orang nak pergi beli cili sebab cili dah habis. Nanti dekat kedai kita akan jual garlic cracker. Satu bungkus RM1. Jalan-jalan tadi pergi NSK kita nak beli cili. Halfway kita nampak cracker, garlic cracker ni. Kita try untuk jual lah. Tengok macam menarik je. Barulah orang kata authentic Indonesian dish. Kan? Kita makan dulu. Tak makan tengah hari lagi lapar.
So aku order nasi ayam. Ini aku order apa ni? Siput sedut panggang apa? Salai. Siput sedut masak lemak sini apa? Siput sedut masak lemak. Dulu itu orang makan dekat Taman Daya. Salai Star Taman Daya. Setiap juga boleh datang try lah. Dah sampai kedai. Ramai orang. Ramai orang. Tu ni bawa ni je lah. Oh ni je. Lepas tu ada air mineral satu. Wangi gila bau kedai. Bau perfume customer Oh budak-budak tu. Ui gila wangi siap. Awet ada. Ya ke? Setengah botol no dengan air ni. Okay, rutin biasa. Ambil anak pukul 5.30. Asyik tidak cuba tidak. Apa adik cakap apa? Asyik cuba Dah saja. sampai ru. Bisa cuba jauh.